Kak Ana nak share cara Kak Ana masak ikan bawal sweet and sour. Ikan bawal tu kita goreng lah, tak payah nak tunjuk video lah kan. Goreng ikan dengan garam dan kunyit. Dan ini bahan-bahan yang Kak Ana gunakan untuk resepi sweet and sour Kak Ana. Kak Ana tengok Kak Long yang masak hari tu, ringin. Kak Ana pun buat lah sebab ada nenas. Cara Kak Ana simple, sama je macam orang lain. Tumis bawang merah, bawang putih halia, masukkan carrot, kemudian Kak masukkan sos cili dan juga sos tiram. Masak dengan air sikit, tambah air sikit. Lepas tu Kak Ana masuk irisan nenas, sebab nenas ada kat rumah jadi Kak Ana letaklah irisan nenas dan juga tomato cherry. Kalau pekat sangat kita adjust air. Akhir sekali masukkanlah garam untuk perasa. Dan untuk hiasan pula kita Kak Ana letak irisan cili merah. Korang boleh je masukkan ikan yang goreng tadi ke dalam bahan sos ataupun tuang sos ke atas ikan goreng. Cuba nak?